orang yang arif tentang wanita ni, dia patut ulas. Aiman lah orangnya yang ahli Saya pengulas. rasa pelik. Okey, tak apa. Okey, saya terus dengan topik pertama. So, saya tahu kenapa Aiman. Saya pertama kenapa saya pilih tajuk ni sebab saya rasa isu wanita ni bukan hanya wanita patut bahaskan. Semua orang patut bahaskan. Nampak feminin. Mantap Aiman. So, saya ambil kesempatan Cinta ini. wanita. Dia ingat aku gay. So kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua rakan, kepada Fatih, kepada Lisa yang tengah rekod video sekarang ni, kepada Kak Ain, producer kami, dan juga kepada semua rakan-rakan, ibu bapa. Wanita ni bukan hanya girlfriend tau. Ibu kita, makcik kita, Siapa cakap jiran je. kita. Supaya untuk golongan-golongan lebih muda lebih tahu. Sebab bila kena saya angkat isu ni, orang fikir, Aiman nak buat untuk awet dia. Tak. Saya tak ada awet. Tapi saya nak buat untuk ibu saya. Itu maksudnya. Cuba kita awet je. Jadi, YB gelak saya tak boleh. Okay, kita Awet mula ni dengan tengah perbincangan yang lebih mendalam. Kenapa saya bawa isu ni? Sebab saya rasa isu wanita ni agak kurang dibahaskan. Selalunya kita bahas bila ada Hari Wanita. Tapi saya rasa isu wanita ni patut dibahaskan setiap bulan. Kenapa? Sebab benda ni isu yang lama. Isu yang lama maksudnya isu dah berzaman berlaku. Kita tengok ada polisi yang berubah dan sebagainya. Tapi kesannya agak perlahan lah. Agak slow lah. So kita mula. Selalunya bila kita cakap isu wanita ada 3 perkara. But saya pun pernah buat research pasal gap jurang gaji ni di peringkat universiti dulu. So ada 3 perkara selalu bila saya kaji isu wanita, 3 perkara yang selalu dekat. Yang pertama gap lah. Jurang gaji antara lelaki dan wanita tu memang selalu dibincangkan. Yang kedua adalah tentang kerjaya. Yang ketiga tentang akses kepada bantuan lah. So saya mula dengan satu lagi, dengan gaji. So ini saya terangkan sudutnya apa yang berlaku sekarang. Dan kita terus lepas itu kita terus ada perbincangan. So berdasarkan data daripada Dozem, memang ada jurang gaji antara wanita dan lelaki ni. Dan kita ambil data pada tahun 2023. Itu paling latest saya dapat lah. Data ni dikeluarkan oleh laporan gender tahun 2025. So pada tahun 2023 berlaku jurang gaji antara lelaki dan wanita. Kita melihat di sini di peringkat wanita, gaji dia dalam 2,400. Lelaki dalam 2,600. Dan untuk orang semua faham, dia adalah berdasarkan pendidikan sama, kemahiran sama, knowledge sama. Tapi masih ada gap gaji itu. Itu pertama. Yang kedua adalah tentang kita melihat bahawa Fatin, YB mesti tahu, di peringkat Malaysia ni, bila di peringkat IPTA, selalunya wanita lebih ramai. So data mengatakan begitu. Tapi apa yang selalu saya persoalkan adalah pelibatan wanita dalam tenaga kerja ni tak capai 80% pun. Untuk tahun 2025, kerajaan telah menaikkan, tapi saya rasa masih tak cukup lah, telah menaikkan sebanyak 56%. Jumlah wanita ni bekerja. Okey. Dan sasaran daripada kerajaan untuk mencapai 60% Sasarannya. pada tahun 2050. Dan ini melihatkan bahawa berlaku peningkatan, tapi pendapat peribadi saya masih tak cukup. Sebab kita merugikan ni, bila kita cakap dari angle ekonomi lah, kita merugikan talent-talent ataupun disebut aset yang ada dalam tenaga buruh ini. Yang ketiga saya ingin bangkitkan adalah tentang akses kepada bantuan lah, yang saya sebut tentang kerjaya, gaji dan juga bantuan. Untuk malam rakan semalam, YB Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah merasmikan Hari Wanita Sedunia di Malaysia lah. So di saat perasmian itu berlaku, diperkenalkan satu inisiatif namanya Prisma Nita. Prisma Nita. Yes, Prisma Nita adalah satu platform yang dibuat oleh kerajaan untuk memudahkan akses kepada wanita. Prisma Nita ini bertujuan untuk memberi bantuan dari sudut kebajikan ataupun mental ataupun kewangan dan sebagainya. Ini ruang yang disediakan oleh kerajaan untuk memudahkan segmen wanita untuk mendapatkan bantuan. Dan sudah pasti bila perkara ini dibangkitkan atau dirasmikan oleh PML, dia disambut baik oleh wanita keadilan. Naik Ketua Wanita Pusat iaitu Kecen, Puan Kecen telah menyambut baik tentang perkara ini. Tapi apa yang saya ingin tekankan dalam isu ini adalah tentang bagaimana dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Perlu ada pelibatan yang besar oleh golongan civil society. Maksud civil society ni masyarakat awam lah. Kita tahu Prisma Nita ni adalah satu idea atau platform baru. Tapi juga kita melihat bahawa jika perkara ini hanya digerakkan oleh segmen kerajaan yang kecil ni, tanpa digerakkan bersama oleh masyarakat sivil, dari sudut marketing, dari sudut kefahaman, dari sudut pengguna pun akan berkurang. Sebab saya selalu perjuangkan benda ni. Bila kerajaan membuat satu dasar ataupun satu platform diwujudkan, dia tak boleh kerajaan sahaja promote. Kerajaan perlu bergerak dengan masyarakat sivil dalam memastikan masyarakat sivil juga faham. Macam NGO lah. Masyarakat sivil selalu NGO lah.
NGO juga faham untuk mereka terang di peringkat bawah. Sebab kita faham isu di peringkat Malaysia ni, lapisan masyarakat tu banyak. Okey. Golongan rentan tu banyak, di golongan kampung, bandar, pelajar IPTA, tidak bekerja dan sebagainya. Setiap seorang tu ada golongan yang berbeza-beza, ada segmen informasi yang berbeza-beza. Dan selalunya mendekati mereka ni adalah golongan NGO yang selalu ada akses lah selain pengurusan-pengurusan. So sebab itu saya setuju, saya selari dengan apa yang Kechen bawakan dalam sekedar media dia hari ini dekat saya, yang bawakan bahawa platform persembahan wanita ni perlu juga digerakkan kepada golongan NGO, disambut baik oleh golongan NGO, supaya perkara ini boleh dijelaskan ataupun diterangkan dan juga digerakkan bersama dengan kerajaan dan juga NGO. Itu secara umumnya. Okey. Kita pergi ada perbincangan. Misalnya saya dah cakap kat fakta, tapi kita nak juga tahu apa perkara-perkara yang kita boleh jawab dengan baik tentang perkara ini. So saya mula dengan satu perkara yang saya selalu bawa benda ni lah. Fatin selalu dengar lah. Di mana podcast saya dengan Fatin sebenarnya saya pernah bawa isu-isu wanita ni. Saya selalu confuse dua perkara ini. So soalan ini saya bagi first kat Fatin lah. Soalan ini mengenai lah falsafah dasar wanita Malaysia ni. Dia selalu bahaskan dua perkara. Itu adakah falsafah dasar wanita di Malaysia ni berasaskan kebajikan ataupun pemerkasaan? Ini perkara yang selalu orang confuse. Adakah bagi kebajikan dah cukup? Tapi adakah pemerkasaan kena juga bagi pemerkasaan? Dua benda yang selalu dibincangkan. Okay, kita start dengan Fatin dulu untuk soalan ni. Fatin, pemerkasaan kebajikan tu perlu bermula dari pemerkasaan ekonomi. Okay. Betul. Jadi if you nak improve the standard of living seseorang tu, perlu dengan ekonomi dia lah. Jadi untuk dasar wanita Malaysia ni, dari segi pemberdayaan ekonomi tu kita tak nafikan memang banyak wanita terlibat dalam tenaga buruh. So macam bagi Fatin dia seimbang lah sebenarnya pemberdayaan ekonomi dan juga kebajikan. Okay. Yang YB macam mana? Okay, saya rasa sebenarnya kita kena tengok pada keadaan semasa dan kita perlu imbangkan di antara kedua-dua ini. Kan, sebab kita tak boleh nafikan kalau dari segi kerangka besar, big picture je, kita kena fokus kepada pemberdayaan ekonomi. Kan, tetapi ada juga khas untuk dalam kes-kes wanita ni, satu falsafah ni dasarnya berorientasikan kebajikan pun ada juga. Kan, sebab nak petik dia senang je, ibu tunggal. Betul. Atau balu baru. Yes. Balu-baru ni kan. Baru menjadi balu. Kes-kes ni pun kita tak boleh biarkan ia tercicir lah. Senang cerita. Jadi kita kena tengok pada keadaan kedua-dua ni kita perlu beri tumpuan. Yes. Dan saya setuju apa yang YB sebut juga Fatin sebut. Secara asas je, di Malaysia ni dasar wanita ni selalu bergerak ke arah lebih kepada kebajikan awalnya. Dia kurang sikit pemberdayaan ekonomi. Pasal kita merdeka memang asasnya diwujudkan untuk berdasarkan kebajikan. So bila zaman berubah, kemodenan meningkat, pemberdayaan ataupun pemerkasaan lah bahasa mudahnya telah diutamakan. Sebab kita sedar bahawa dengan Fatin YB juga sebut tadi bahawa antara kita nak menjaga kebajikan wanita ni, kita pastikan beliau ataupun golongan wanita juga ada akses kepada kewangan sendiri. Sebab bantuan ni agak terhad, ada limitasi dia. Betul. Contoh dia perlukan 2,000, kerajaan hanya boleh bagi 500. 1,500 ni di mana? Itu khususnya di Balu dan sebagainya. Dan tu saya melihat bahawa bila berlaku transition ataupun perubahan dasar ni, saya melihat pemberdayaan ini adalah patut diutamakan. Saya selalu melihat bahawa pemberdayaan ini akan membina mobiliti sosial kepada golongan wanita, dan akhirnya dia memberi impak bukan hanya pada wanita. Ini satu benda yang saya selalu tengok. Pemerkasaan pada wanita bukan hanya impak pada wanita, tapi dia secara directnya akan memberi impak pada keluarga. Sebab sifatnya begitu, secara sosiologi ekonominya dia bergerak begitu, dan akhirnya memberi impak kepada anak-anak lah. Dan itu saya selalu percaya bahawa bila kerajaan memperkenalkan pelbagai-pelbagai platform usahawan dan sebagainya, dia memberi satu nilai tambah yang dia boleh kata lebih efektif lah, dasar begitu. Dan kita pergi pada soalan yang bila saya buat benda ni, saya tanya beberapa kawan-kawan saya lah, dan soalan ini yang mereka nak saya tanya dalam podcast Kursi Biru ni tentang isu kuota. Isu kuota ni banyak dibincangkan. Bukan hanya di peringkat kepimpinan korporat, dan juga dalam kepimpinan politik dan sebagainya. Soalan saya adalah adakah kuota ini satu perkara yang membantu, berkesan dalam kita meningkatkan kepimpinan wanita dalam bukan hanya korporat tapi juga dalam politik? Fatin rasa macam mana? Adakah kuota akan membantu? Bagi Fatin, you punya kompetensi tu kena melengkapi lah
Kota tu perlu ada, tapi at the same time you kena competent, you kena ada skill, you kena ada kemahiran untuk memimpin, dan benda tu perlu orang kata diutamakan sebelum you cakap pasal kota. Merit dulu lah. Ya, merit dulu, baru kita bercakap tentang kota. Maybe? Okey, kota ini dia satu benda sementara lah. The first aid. Kan, dia first aid, dia lebih kurang first aid. Dan kita kena sampai satu tahap di mana bukan saja merit, tapi cara pemikiran orang di dalam bidang tersebut pun cara pemikiran dia berubah sampai satu masanya sampai kota ni kalau ada okey, kalau tak ada pun tak apa. Dan saya rasa kita sedang menuju ke arah tu. Hakikatnya kita dalam dunia yang moden ni, dan kita nak membangunkan Malaysia ni, kita perlukan semua orang. Dari setiap lapisan masyarakat kita perlukan semua orang. Kalau kita ada katakan guru-guru wanita, kita kena ada guru-guru lelaki. Kalau kita balikkan sekejap. Betul. Kan, kalau kita ada banyak usahawan lelaki, kita kena ada usahanita kita. Kena ada usahanita kita. Kan? Kenapa? Sebab kita nak cuba capai satu kemajuan, kalau boleh masanya secepat mungkin. Jadi kita perlukan semua orang. Jadi okey, betul, saya setuju kota, tapi akan sampai masanya tak perlu kota lagi. Jika ada keperluan untuk kota tu terlalu lama, kita kena tengok apa sebabnya. Ialah, adakah sebabnya kekurangan calon-calon yang bermerit? Adakah ia sebab-sebab pemikiran di dalam bidang tersebut? Kan, jadi kita kena tengok itu, kita tengok. Tapi saya sarankan atau pendapat saya ialah betul, bagus kita ada kota, tapi dalam satu dunia yang sempurna ni sebenarnya tak payah ada kota pun. Ya. Dan saya sambut apa Sambut ni. Saya ini saya selalu bincangkan di peringkat kawan-kawan lah, bukan di peringkat kawan-kawan yang buat dasar secara peringkat belia ni. Saya selalu mengatakan bahawa kuota ini perlu, tapi dia bukan long term policy. Bukan sepanjang 20 tahun saya memang tetap kuota. Dia tak menyelesaikan masalah. Tapi kuota ni adalah satu short term, saya setuju dengan short term policy, dan perlu dilengkapi dengan reformasi. Dan reformasi ni bukan struktur saja. Cuba dari sudut sosial. Sebab saya tahu bila saya berbincang tentang perkara ni, atau perkara yang dibincangkan di peringkat parti sendiri pun adalah pandangan ahli kepada kepimpinan wanita. Tapi benda itu berubah. Macam ke arah semakin progresif, semakin maju negara ini, semakin progresif lah pemikiran dia. Semakin menerima bahawa kepimpinan wanita ini meningkat. Dan kita boleh lihat bahawa di peringkat parti PKR sendiri sudah ada, saya rasa PKR paling advance lah. Ada ketua cabang wanita. Bukan hanya ketua cabang wanita, dan juga ketua NK wanita. Betul. Ini perkara yang saya selalu gembira melihat perkara ini. Sebab ini perkara yang sangat-sangat membina satu persepsi baru bahawa kepimpinan ni bukan disebabkan gender dia layak tak layak, tapi sebab apa dia boleh buat. Merit. Sebab itu penting, dan saya lihat perkara itu dah berubah. Dan saya rasa untuk malu-malukan dan juga pada kerajaan, reformasi struktur dan juga sosial ni perlu digerak untuk kita memastikan bahawa kuota ni bukan hanya permainan sementara, bukan hanya digunakan seterusnya, akhirnya tak besar masalah. Kita perlu reformasi besar. Ya, mungkin soalan terakhir sebelum kita pergi ke topik sebenarnya. Sebab kita perkataan reformasi itu selalu dekat kita. Satu soalan yang ringkas yang saya ingin tanya adalah, apa reformasi yang perlu dilakukan di Malaysia dalam memastikan kesesamaan gender itu berlaku? Dan selalu Fatin dia. Reformasi di Malaysia yang perlukan kesesamaan gender. Fatin rasa ini patut dibuat untuk pastikan buat benda ni, kesesamaan gender tu mampu lebih cepatlah bergerak. Kesesamaan gender. Tak adalah gaji yang berbeza dan sebagainya. Itulah persoalan je. Fatin terfikir. Adakah perlu, orang kata sebab ada setengah orang berpendapat yang tak perlu pun sama gaji, sebab the breadwinner, orang yang mencari duit adalah lelaki. Okey, tu kan. So macam untuk apa perempuan ada gaji yang lebih tinggi? Okey. Kan? Okey, menarik. Angle menarik. Okay. Satu angle yang ni lah. Tapi bila perempuan tu dah dikurniakan kebijaksanaan, ada skill dan ilmu pengetahuan yang sama dengan lelaki, so macam apa salahnya yes. untuk kita menerima gaji yang sama dengan lelaki? Apa macam itu? YB sendiri ada perspektif tak pasal benda tu? YB rasa macam mana? Kesesamaan gender kesesamaan gender. Okey, saya rasa reformasi yang paling besar sebenarnya ialah reformasi yang paling kecil. Ia bermula dalam keluarga.
Dia tak kisahlah kesamaan gender ke, keusahawanan ke, sasiah ke, semua sama. Dia bermula pada unit yang kedua paling kecil lah. Unit paling kecil sebenarnya ialah individu. Kedua ialah keluarga lah. Jadi kalau kita boleh mulakan di situ, saya rasa kita mula-mulanya tak nampak buahnya. Kan? Tapi dalam masa 10, 15, 20 tahun akan nampak. Dan apabila kesamaan gender tu mula pada peringkat itu dan diorang ni makin dewasa, lepas tu dah tak payah buat dah. Sebab dia akan bersambung, dia akan ajak anak dia dan seterusnya. Jadi saya yang perubahan paling besar datang daripada perubahan reformasi yang paling kecil. Kalau saya masuk sekali, saya setuju Fatih dengan YB. Tapi saya selalu melihat perkara ini benda paling penting. Sebab saya ni buat ekonomi ni dia pelik sikit, dia agak liberal sikit. Maksud liberal ni adalah saya melihat bahawa kenapa saya nak semua orang berada dalam pasaran buruh. Sebab saya selalu melihatkan semua orang, wanita dan lelaki lah, adalah satu aset kepada pembangunan negara. Itu penting. Selalu saya tengok benda tu. Orang sembang benda lain, itu angle saya lah. Lepas tu saya selalu perjuangkan bahawa bila ramai wanita di PTA, juga perlu ramai wanita yang terlibat dalam pasaran kerja. Dan selalu satu contoh reformasi saya selalu perjuangkan adalah tentang struktur pasaran buruh. Ini penting. Sebab kita ada stigma dalam pasaran buruh. Sebab saya ada buat satu tesis, tajuk dia saya lupa, tapi tesis mengenai pasaran buruh dalam sains teknologi. Dia kaji gap, wage gap antara wanita dan lelaki. Antara stigma yang berlaku adalah melihat bahawa seseorang majikan mengambil wanita, dia rasa itu satu beban. Sebab apa beban dia? Yang pertama adalah sebab persentage untuk wanita itu ambil cuti bersalin adalah tinggi. Yang satu. Yang kedua adalah fokus wanita kepada kerja itu berkurang jika ada masalah keluarga. Itu satu stigma yang berlaku. Tapi saya rasa itu tak adil. Saya rasa itu tak adil sebab itu mungkin disebabkan macam struktur keluarga dia begitu, dia perlu lalui perkara begitu. Tapi sebenarnya pasaran buruh perlu bersifat membantu ataupun melengkapi semua kekurangan yang ada. Dan tu saya setuju bila kerajaan Malaysia Madani lah, terutamanya kerajaan Madani, berkenaan cuti bersalin 90 hari, meningkat daripada 60 hari kepada 90 hari, itu selalu raikan. Tapi satu benda yang saya rasa kena juga kita buat dalam reformasi ini adalah memperkenalkan bekerja di rumah perlu diutamakan kepada wanita. Sebab saya rasa bila COVID berlaku, struktur sosial berubah, kerja di rumah tak nak mengganggu mutu pekerjaan. Asalkan dia boleh deliver kerja dia baik, tidak ada masalah. Dan saya rasa ini dasar baru ataupun dasar yang boleh diperkemaskan oleh kerajaan untuk menggalakkan wanita untuk bekerja di rumah dan tak mengganggu juga gaji dia. Dan saya selalu perjuangkan gaji yang sama itu perlu. Ada orang tak setuju saya, kata kenapa nak gaji sama? Sebab saya rasa if dapat merit sama, kebolehan sama, gaji itu boleh sama. Dan itu antara reformasi yang saya selalu perjuangkan. Dan saya harap dan melihat proses itu baik, tapi saya akan terus bercakap benda ini lah, supaya perkara ini bukan hanya bercakap. Lepas tu saya bawa topik ni supaya isu wanita ni bukan hanya isu yang wanita angkat, bukan ketua wanita aja angkat, tapi MK, mereka MPP juga bawa isu yang sama. Betul. Merentasi jantina. Merentasi jantina, betul. Sebab stigma tu dah berubah, alhamdulillah, tapi saya nak lebih besar lah. Selesai.